Assalamualaikum dan salam sejahtera. Situasi yang diberikan menunjukkan murid tahun 2 masih belum menguasai bacaan asas walaupun telah mengikuti program pemulihan. Isu utama di sini ialah ketidakberkesanan penguasaan literasi asas di mana murid masih gagal mengenal huruf, membunyikan suku kata dan membaca perkataan mudah dengan lancar. Dari segi faktor penyumbang, terdapat 3 pihak utama. Pertama, kerajaan. Pelaksanaan program pemulihan mungkin bersifat umum dan kurang mengambil kira perbezaan individu murid. Kedua, sekolah. Strategi pengajaran yang kurang berbagai serta kekangan masa menyebabkan guru tidak dapat memberi perhatian khusus kepada murid yang lemah. Ketiga, keluarga. Kurangnya pendidikan awal membaca dan sekolah pembelajaran di rumah turut memberi kesan kepada perkembangan literasi murid. Antara cabaran utama ialah kepelbagaian tahap pemulihan murid dalam satu kelas. Guru perlu mengimbangi pengajaran antara murid yang sudah menguasai dan yang masih lemah. Selain itu, murid yang lemah membaca sering kurang keyakinan diri dan mudah hilang minat, menjadikan proses pengajaran lebih mencabar. Tambahan pula, kedalam masa pengajaran menyebabkan guru sukar menjalankan intervensi secara konsisten. Penggunaan bahan bantu mengajar yang terhad juga boleh menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Hal ini menjadikan usul untuk memastikan semua murid menguasai bacaan asas memerlukan perancangan yang lebih sistematik. Bagi cadangan penyelesaian, pendekatan KPPB boleh digunakan. Pertama, melalui rakan pembelajaran, guru boleh melaksanakan aktiviti pembelajaran secara berpasangan atau kumpulan kecil supaya murid dapat saling membantu dalam membaca. Kedua, rujuk pakar seperti guru pemulihan khas untuk mengenal pasti tahap sebenar murid dan merancang intervensi yang lebih berfokus. Selain itu, guru juga boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran seperti penggunaan bahan interaktif dan teknik fonik bagi meningkatkan minat dan kefahaman murid. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. I just had to let you know you're